Kenapa rumah 150,000 boleh bayar sampai 30 tahun, 35 tahun. Tapi kalau 150,000 untuk kita tak boleh buat loan sampai 30 tahun. Ramai orang tak sedar sebab utama bank bagi loan rumah sampai 30 tahun atau 35 tahun adalah kerana rumah dianggap sebagai aset yang nilainya boleh kekal dan meningkat dari masa ke semasa. Tapi kereta pula adalah aset yang menyusut nilai. Hari ini kita beli kereta 150,000. Berapa tahun lagi mungkin nilainya boleh tinggal paruh atau lebih rendah pada tu. Sebab tu bank menghadkan tempoh pinjaman kereta sehingga 9 tahun je. Kalau bank bagi loan kereta 30 tahun, nilai kereta mungkin dah terlalu rendah sebelum loan tu habis. Rumah pula beza. Tempoh yang panjang membantu mengurangkan ansuran bulanan supaya lebih ramai orang mampu milik rumah dan mampu buat loan. Sebab tu, loan rumah boleh cecah sampai 30 hingga 50 hingga 35 tahun. Manakala loan kereta biasanya maksimum 9 tahun. Kalau hampa diberi pilihan, hampa lebih rela bayar 1,500 sebulan untuk rumah atau 1,500 sebulan untuk kereta? Tulis pandangan dan pendapat anda di ruangan komen.